Ni kita nak buat video pasal 1999 in the Forest. Okey, kali ni kita nak main update Christmas. Oh, cantik kan? Okey, jom kita main. Jom. Let's go, kita main. Okey, sabar. Okey, kita masuk. Ye, dapat main. Survive 99 night. Fighting the mission. Kita will have. Okay guys, kita nak buat update Christmas. Ada minggu 1, minggu 2, minggu 3. Okay, sebelum kita buat 3 event tu, kita naik ke api dulu. Kita potong pokok. Potong. Kita tanam ni. Kita ambil Christmas light. Yang minggu kedua tu. Tu kita tanam. Nanti kita selamatkan. Sebab kita tak ada coin lagi. Okay. Kita masuk rumah kayu ni. Kita buka. Ambil kayu. Ambil kowal. Okay, kita buka chest. Wow, dapat flashlight. Mantap. Kita bawa. Okay, sabar. Okay guys, kita dah selesai explore. Kita balik dulu ke campfire. Ini santas set. Fungsinya untuk beli barang untuk selamatkan elf. Okay, kita letak semua barang. Okay, kowal 1. Kita apikan ni full. Okay guys, nanti kita akan buat event pertama, iaitu event selamatkan elf. Okay, tunggu sampai kami dah sedia. Bye. Okay guys, api unggun kita dah level max. Dan tengoklah ni, kayu dan besi kita sudah banyak. Mari kita craft. Kita ambil creative base 2. Buat kompas. Buat sundial. Okay, letak sundial, letak kompas. Lepas tu ambil jap. Lepas tu buat gula bed, buat all bed. Lepas tu buat 3 farm plot. Upgrade farm plot, buat good bed. Palati road. Okay guys, kita letak ni dulu. Kita letak farm plot dengan copot versi Christmas. Okay, kita letak all bed, regular bed, good bed. Mantap coy. Kita ada unlimited food dah. Okay, sekarang kita dah boleh buat apa? Buat event Christmasnya 1 sampai 3 guys. Okay, sebelum tu kita pergi stronghold dulu guys. Jumpa di stronghold. Okay guys, kita dah bantai stronghold. Sekarang kita ambil besinya. Robot chest, buka lah. Apa rayot selek? Busuk. Dah lah, okay, guys, kita ambil ni. Ambil ni. Kita buka diamond guys, let's go. Okay. Dapat diamond. Dapat diamond. Nak baju. Jom. Okay guys, kita akan buat event pertama. Christmas. Okay, tengok sampai habis ya. Okay guys, ada kusti serang guys. Serang. Okay guys, bunuh.
Okay. Bunuh kan, bunuh. Oh. Okay guys, jumpa esok pagi. Okay guys, event pertama iaitu Christmas minggu ke-1 ialah selamatkan elf guys. Jadi cara nak selamatkan elf ialah beli ice skate, beli shovel, beli ladder. Ni kena beli lebih. Beli sled. Sled ni tak boleh diselamatkan. Ni boleh mempercepat perjalanan sahaja. Baik. Whee! Halo. Kita selamatkan dia. Ambil. Rescue elf. Turunlah elf. Bagi saya hadiah. Okey. Dia dapat aja. Oh ya, dapat senjata ni lah. Mantap. Wih, hebat lah. Okay guys. Kita ke selanjutnya. Iaitu menolong orang yang terperangkap dah selagi. Okay. Okay, kita selamatkan. Okay. Kita terperangkap dah selagi sebab kawan dia buat. Okay. Okay, dapat hadiah. Dapat melompat. Mantap. Mantap lah lompat. Okay. Okay guys, sabar guys. Kita nak cari elf yang lagi. Okay guys, kita jumpa elf. Jom selamatkan dia. Okay, dapat hadiah. Macam biasa kita akan dapat hadiah bagus-bagus. Jadi, okay, sekarang kita yang ni pula. Let's go. Jom kita naik. Oh, yeah. Okay guys, challenge complete. Mantap. Kita buka hadiah, dapat apa? Buka apa? Even Asek. Yay. Tapi saya ada lebih better. Tapi tak apalah. Okay guys. Kita kena, okay. Okay guys, itulah semua ke event pertama guys. Okay, sekarang jom ke event kedua pula. Okay guys, jom kita buat update Christmas yang kedua, iaitu tolong elf untuk pasang lampu-lampu macam tu lah. Kita nak dapat lampunya daripada pokok dan serigala. Okay, jom kita tebang lah pokok tu. Kita tebang satu-satu. Okay. 1, 2, 3. Okay. Bila dah tumbang, ni lah Christmas light kita ambil. Macam tu guys. Kenapa dah serigala ni? Kan dah ketebuk. Ni Christmas light. Okay, ni kita sembang. Okay. Sekarang jom kita cari yang lain pula. Okay. Okay guys, kita pause dulu sebab rusa tengah kejar. Jadi tak selamat. Okay guys, adik saya dah ada dah Christmas lightnya. Ambil satu. Alhamdulillah kita ada 11. Kita kena cari satu lagi. Satu lagi. Lepas tu 12 kita boleh pergi sana dah. Cara nak dapat lampunya daripada pokok dan serigala. Okay, tu je. Okay guys, jom kita cari lagi. Okay. Okay, kita cari kat ujung-ujung. Ni guys, pokoknya. Yeay, dah jumpa. Okay, ambil. Tanam. Kita dapat 12 Christmas light. Let's go. Kita pergi ke tempat yang bersalji, iaitu Nobayung kot. Okay, jom. Kita buat. Jom. Sini. Okay, jom. Let's go guys. Kita pasang. Satu-satu. Okay. Kita letak satu-satu guys. Total 12. Memang betul lah perkiraan saya.
Letak. Letak satu lagi. Banyak pokok ni. Kita kena letak kat pokok warna hijau ni yang tak ada salji pun. Lepas tu decorate. Okey, kita akan cari 3 lagi. Okey, 1 9. Okey, 3 lagi. 2 lagi. Okey guys, mana pokok tair? Pokok tair kita adik kita buatlah. Nak buat. Dia nak cuba sekali. Okey. Let's go. Cepat. Teng. Let's go. Gila kaksinya. Mantaplah kaksinya, macam baik. Lampu. Okey, lampu sudah menyala. Dan para elf pun selamat daripada rusa yang tak sedar diri. Mantul. Okey. Event kedua Christmas dah selesai. Okey. Yang ketiga Christmas yang minggu ketiga yang terakhir, iaitu kita kena lawan fake Santa palsu. Ni lah, sebelum ni belum siap, sekarang dah siap dah. Dan kita kena ada alatan untuk menyerang. 1 2 3, kak. Okey, cepat letak tangga. Kapak, pukul dah. Mati pun. Okey guys. Okey, kita tunggu tangga. Oh ni. Licin. Okey, lompat. Pukul dah. Pukul. Kan dah pecah. Okey guys, kita ambil candlenya dulu. Oh ni kena shovel. Kena korek. Pukul. Oh no lah, Santa. Lawan dia. Lawan. Let's go. Santa mati. Tolong. Jangan dah nak meninggal. Ya Allah. Okey guys, kita dapat ajar, tapi masalah si gala ni tak sedar diri. Tolong. Okey. Adik kita ni tak bagi bandage. Dah hampir mati. Kita kasih. Padam kena confusion. Ambil kau. Ambil, mati. Okey. Kita dapat. Woi. Okey guys, kita dapat hadiah. Kita buka hadiahnya dapat full canister. Okey, kita dapat full canister lagi. Tak pasal adik kita tak bagi bandit langsung. Apa benda terkedekut sangat Bagi bandage please. Jangan pukul. Cepat. Alhamdulillah. Okay guys, sampai situ satu video kali ni. Pasal update Christmas. Okay, kalau korang nak buat channel apa-apa lagi, komen di bawah. Okay, bye korang. Like and subscribe.